Ada lagi apa nak masuk order di Sarawak. Oh ni jenis bulat kecil belakang ni Sarawak. Jadi orang mana nak try jenis bulat kecil. Nak tengok ni. Saya makan dah rangkutnya. Oh, mama tak Sarawak. Rasa sikit dia tu tak. Orang kata original dia, tak ada tambah gula, memang rasa manis. Pasti sikit. Jadi orang mana nak try jenis bulat kecil. Selesai awak boleh tekan debit kuning. Awak tengok dah. Oh. Komen. Ini kita double plastik ni kat kita nak pergi atas apa? Malam ni. Bukan malam ni. Jajak lagi. Awak tengok ni. Jenis bulat kecil dengan saya memang comel awak. Awak tengok BT ikan. Yang biasa kena dia tahulah. Kalau kepuk banyak BT ikan gini bermakna kepuk ni extra isi sikit deh. Memang comel. Ni jenis bulat kecil. Jenis bulat kecil belakang awak. 1.5 ni. Jadi hok mana nak rasa kepuk-keping kita ambil jenis bulat kecil. Sesiap awak boleh tekan dalam beg pun ni dah. Kalau awak nak beli untuk makan-makan awak tekan dalam beg pun ni. Stok pun tak banyak awak. Sekarang ni kalau orang kata hujan panas orang kata. Banjir dok lagi cumanya kalau dalam seminggu tu 3 kali hujan. Kepuk pun orang kata kita buat tak banyak dah kira stok tapi ada lah pasal kita tu. Jadi hok mana nak borong kepuk atau nak beli runcit sesiap awak boleh tekan debit kuning dah. Tapi borong tepi. Dah. Nak beli runcit tekan debit kuning. Memang kalau awak beli harga borong dengan saya tak, memang harga tak masuk akal. Memang tak akan jumpa harga saya bagi. Nak borong lah macam customer Michael ni dari Selayar ni, dari Kopo. Dia borong memang yang keripik jenis bulat kecil dah. Jadi kalau sesiap awak nak beli borong, awak boleh cari saya dah. Jadi kalau awak nak beli runcit, sesiap awak boleh tekan dalam beg kuning. Macam-macam jenis awak. Kalau awak kata nak jenis extra bulat, pun ada. Nak jenis extra bulat pun ada. Kepuk dengan saya 5 jenis dia rasa sama saja. Cuma besar, orang kata besar begini. Bentuk dengan ketebalan je berbeza. Tapi kalau bulat kecil ni nipis lah, memang sedap. Awak kena terasa awak, memang sedap. Beli kepuk dengan saya ada jaminan awak. Kalau lah awak beli dia kata tak kasih sikit dah. Bagi tahu saya kita akan kembali semula duit awak. Awak jangan risau. Sebab tu saya berani bagi jaminan. Sebab kepuk saya ni insya-Allah hok mana rasa tak akan mengecewakan. Insya-Allah lah. Rasa dulu awak. Dah dulu lebih kuning. Harga pun memang murah awak. Setengah kilo RM13 je setengah kilo. Saya mana Zamelon ni kepuk-keping kita ambil setengah kilo RM13. Susah tu tak awak. Kalau kepuk orang kata ikan sikit tu memang harga murah. Tapi beli sekali tak hasil tak awak. Kata biarlah. Kita tak harga RM13. Mahal sikit tak. Tapi kualiti dia memang bangsa well tak awak. Memang supaya ibarat awak makan ikan goreng saja. Memang rasa sikit dia memang sedap. Memang sedap. Saya tahu boleh try dah. Order di kuning. Okey siap dah. Kita nak sudah jom betul abang. Lori nak pick up lagi. Jadi hok mana nak tanya apa-apa, awak boleh DM saya dah. Nak beli runcit ke beg kuning. Assalamualaikum.